Kau nak expect kau dapat good grade? Tak. Itu pilihan kau untuk belajar malas. Dan kau tahu result dia, kau dapat bad. Kau dapat result yang buruk. Simple. Orang cakap macam ni, baik mati berusaha lah. Baik mati berusaha daripada kau mati tak buat apa-apa. At least orang cakap mati yang bermaruah lah. Serius. Sebab tu aku cakap dalam hidup ni, simple je sebenarnya. Tak ada siapa cakap kau tak boleh jadi apa pun. Betul. Kecuali nak jadi Tuhan, jadi Rasul, tak lah. Itu mustahil lah. Kau nak jadi berfikiran yang macam optimis tu boleh, tapi jangan nampak, jangan delusional lah. Jangan tak waras tu je kan. Tu je sebab aku cakap. The thing is kau tak boleh nak paksa Tuhan untuk kau duduk lahir, dia letakkan kau dalam rahim isteri Bill Gates, isteri Donald Trump ke, lahir-lahir dalam keturunan diraja. Kau tak boleh. Betul. Tapi engkau boleh berusaha untuk jadi yang terbaik. Sebab setiap kau hidup ni dia beri pilihan. Betul. Kau ada pilihan nak buat yang terbaik, kau ada pilihan nak duduk je, jadi malas ke, nak jadi malas, salahkan siapa-siapa dan salahkan takdir. Boleh, itu pilihan.